Jangan mati dulu, Tuan Putri. Bulan dan bintang menjadi saksi di malam kenangan, berpegangan tangan. Tuan Putri, mulai hari ini beta nak tukarkan nama ahli nujum. Beta nak panggil Kanda Satria. Bagaimana dengan nama itu? Seram bulu rumah pati, Tuan Putri. Kanda Satria. Ya, Dinda Puspita. Sudikah Kanda mengambil Dinda sebagai istri Kanda? Tak boleh, Tuan Putri. Sebab kita berlainan darjat. Apa kata hamba rakyat nanti? Sudah tentu Baginda Sultan akan menerima malu. Dan Patik juga malu yang paling besar, Tuan Putri. Tapi jika sekiranya Tuan Putri paksa, sumpah Patik tak malu. Oh, Kanda Satria. Kena loteri, Tuan Putri. Merayap? Kau ni gila ke belalang? Aku pergi buat ubat orang sakit lah. Malam-malam pun ada orang sakit ke, Pak? Habis kau fikir orang sakit tu siang-siang aja ya? Yang belalang tahu, orang sakit malam-malam tu orang sakit nak menikah, Pak. Kau ni merapik lah. Sudah pergi. Macam. Pak, rumah kita ni kalau kita bikin dinding, bagus tak, Pak? Tak payah taruh dinding lah belalang. Macam ini pun dah sudah cukup cantik. Bukan begitu, Pak. Kalau ada dinding, bagus. Belalang boleh tidur sini. Bapak boleh tidur dalam dengan Tuan Putri. Belum apa-apa pun dah tahu belalang. Belalang
Ali Nujum juga, Pak. Tuan Putri, lekas Tuan Putri. Baginda Sultan telah tiba. Anandaku Tuan Putri si bujur sirih, bagaimana penyakit Ananda? Adakah berangsur sembuh? Ya, Ayanda. Penyakit anak anda berangsur sembuh, Ayanda. Syukur, syukur. Sembuh peluka Ananda. Pandai ahli nujum ubat. Benarkan dah? Ampun tuanku, Datuk Ahli Nujum Negara sedang menunggu di luar. Benarkan ahli nujum negara menghadap. Ampun, tuanku. Pati ahli nujum negara mendatangkan sembah untuk mengobat Tuan Putri, tuanku. Silakan ahli nujum. Silakan, Datuk. Ayah apa ni? Air jampi, tuanku. Oh. Mohon, tuanku. Sila. Ali Nujum, Tuan Putri. semalam penyakit beta berat sekali. Tapi apabila beta pergi mengambil angin pukul 11 malam, beta rasa kurang sedikit. Bolehkah malam ini beta pergi lagi? Tak boleh selalu-selalu, Tuan Putri. Kalau selalu-selalu, penyakit Tuan Putri akan pindah kepada Pati. Penyakit tu pandai pula berjangkit, ya? Benar, Tuan. Penyakit ini hanya boleh berjangkit kepada orang yang tak ada isteri, Tuan. Pandai pula penyakit tu berjangkit dengan orang bujang, ya? Tak apalah ahli nujum. Beta tahu Ananda beta sembuh. Berapa banyak nak jampi-jampilah. Adinda Kutuku Permaisuri dan Datuk Perdana Menteri. Marilah kita ke istana besar. Persilakan. Datuk-datuk sekalian di negara beringin rendang. Beta menuntut maaf. Oleh kerana semalam tak dapat kita melangsungkan mesyuarat kita. Disebabkan pedukaan anda beta Tunku Putri si bujur sirih mendapat kekeringan. Sekarang marilah kita mulai semula mesyuarat yang tersebut. Ampun tuanku. Bagaimana tentang janji-janji tuanku dari hal racun-racun tikus itu, tuanku? Racun tikus. Datuk Perdana Menteri, sudahkah Datuk kirimkan racun-racun tikus itu? Belum lagi, tuanku. Jangan lupa, Datuk, kirimkan dengan beberapa sigram. Ampun tuanku beribu, ampun. Sebuah batra kepunyaan Baginda Masai sedang masuk ke kuat yang biasa berperang. Pergi menyambut Baginda Masai dengan syarat. Jika mereka datang baik, sambut baik. Benar tuanku. Jikalau kita hendak beradu kekuatan, kita tak tahan tuanku. Tetapi jikalau kita beradu kepandaian, sudah tentu kita menang, tuanku. Datuk Penghulu. Datuk. Hamba tak rasa yang mereka itu datang nak menyerang kita, Datuk. Benar juga kata Datuk.
Barangkali mereka datang hendak berunding. Kalau begitu, kita terpaksa menyambut mereka dengan baik, Datuk. Itu yang molek, Datuk. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Patik telah diperintah oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan Sahrul Nizam untuk menjemput tuanku ke istana. Sila, Datuk. Silakan. Silakan. Silakan, Tuan. Beta dan seisi istana terperanjat menerletupan meriam yang berdas-das tadi. Itulah semboyan menandakan tuanku akan menerima tetamu. Sila. Terima kasih. Sahabat beta Baginda Masai. Apakah hajat datang berkunjung ke negeri beta ini? Begini tuanku. Beta mendapat kabar tuanku mempunyai seorang ahli nujum yang bijak laksana. Benar. Ini dia ahli nujum beta. Bukankah molek jikalau kita uji kepandaian di antara ahli nujum tuanku dengan ahli nujum beta? Datuk ahli nujum. Tuanku, Pati, tuanku. Boleh. Sangat-sangat boleh. Beta bersetuju. Tetapi dengan apakah pertaruhannya? Kita pertaruhkan negara. Negara? Jikalau beta kalah, negara beta menjadi kepunyaan tuanku. Kalau tuanku kalah, negara tuanku menjadi kepunyaan beta. Baiklah. Apakah soalan-soalannya? Sabar dahulu tuanku, sabar dahulu. Kita mesti membuat surat perjanjian dahulu. Baiklah, beta bersetuju. Sila sahabat beta Baginda Masai. Silakan. Silakan. Sahabat beta Baginda Masai. Surat perjanjian sudah ditandatangani. Dari itu beta hendak dengar soalan-soalan. Baiklah tuan. Sila bersemayam. Datuk ahli nujum, Pati, tuan. silakan. Sila Datuk ahli nujum. Ampun, tuanku. Pati hendak mengemukakan 4 soalan, tuan. 4 soalan. Yang pertama, Soalan yang pertama, kayu. Sebatang kayu diraut cantik-cantik, tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana ujungnya, yang mana pangkalnya? baiklah. Soalan yang kedua. 2 ekor anak itik yang baru menetas, tuan. Bagaimana kita hendak mengetahui yang mana jantannya, yang mana betinanya? Baiklah. Soalan yang ketiga. Ada sebuah masalah, tuanku. 1 banyak, tuanku. 2 sedikit-sedikit, tuanku. 3 jarang-jarang, tuanku. 4 kadang-kadang, tuanku. Apa dia, tuanku? Baiklah. Soalan yang keempat, yang penghabisan. Di manakah terletaknya kekuatan Datuk Laksmana Hang Tuah?
Di kerisnya kah? Atau di tenaganya kah? Itulah saja soalannya, Tuanku. Beta beri tempo 3 hari untuk memikir. 3 hari saja? Baiklah, Gina Masai. Beta bersetuju. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kenapa, Pak? Selamat Belalang. Kali ini kita mati, Belalang. Sultan kita dah naik gila, Belalang. Adakah dia lawan teka-teki pertaruhan negeri? Dengan siapa, Pak? Dengan Sultan Masai, Belalang. Sultan Masai tanya 4 soalan. Alamak. Apa soalannya, Pak? Kau jangan tanya apa soalannya, Belalang. Lebih baik engkau pergi di tepi pantai, engkau jumpa perahu siapa-siapa, engkau curi ya. Kita lari malam ni juga. Baik, Pak. Belalang. Hei, Belalang. Matilah kita kali ini, Belalang. Jangan lupa makanan, Belalang. Kebulu kita, Belalang. Datuk Perdana Menteri, Tuanku, tolong sampaikan ucapan terima kasih beta kepada Sultan Sahrul Hizam. Dan ingatkan pada baginda jangan lupa lagi 3 hari ya. Mati menjunjung perintah, Tuanku. Selamat tinggal, Datuk. Selamat jalan, Tuanku. Kamu semua tolong tolakkan perahu baginda ini ke air. Datuk Pengulu. Datuk, bolehkah kita menang? Hamba yakin, Datuk. Kita mesti menang. Mari kita pulang. Ahli Nujum, Tuanku, bolehkah kita menang? Hati yakin kita mesti menang, Tuanku. Ahli Nujum, Tuanku. kita beri 4 soalan, kan? Benar, Bagaimanakah hendak menjawabnya, Tok Nujum? Tak boleh, Tuanku. Soal yang 4 itu rahasia kita, Tuanku. Sekurang-kurangnya kita mesti tahu, kan? Sebab pertaruhan ini bukannya kecil, Tok Nujum. Negara yang kita pertaruhkan. Kalau kita kalah, berarti kita kehilangan negara. Bukankah begitu, Datuk Perdana Menteri? Benar, Tuan. Ahli Nujum, ceritakanlah apa yang nak ditakutkan.
Di sini semuanya orang kita belaka. Baiklah tuanku, Patih terangkan satu persatu. Soal yang pertama, soal kayu. Yang mana ujung, yang mana pangkal. Jawabnya. Entahlah Tuan Putri. Patih pun tak tahu jawabannya. Inang, kalaulah kita kalah, berarti kita kehilangan negara. Jangan khawatir Tuan Putri. Kanda Satya Tuan Putri sangat bijak. Dia tentu tahu jawabannya. Oleh kerana kamu semua tahu akan jawabnya, dengan perintah beta, tidak sesiapa pun dibenarkan mendarat selama 3 hari ini. Junjung perintah tuanku. Silakan. Ahli Nujum, hamba percaya tidak ada sesiapa pun yang boleh membuka rahsia yang kita kemukakan. Benar.